Bukan, ni bukan under the Paris. Tahu tempat? Dalam. Dalam Audi bukan Allah tu lah. Betul ingat tu. Salah. Tu lawak apa macam ni? Macam cakap dengan orang bisu. Aku boleh bawa bot macam tu, senang buat duit. Buang nasib keluarga saya sendirilah. Itu yang paling penting. Okey. Dia editing dia sangat zero. Okey, kita semua dah sampai ni masing-masing dah naik jalan satu kereta. Okey, hari ni kita dah masuk hari yang kedua di Vietnam. Okey, welcome back to my zoo channel. Okey, untuk hari ni kita nak pergi ke safari tempat zoo. Lepas tu yang lagi satu nak pergi mana? Pergi Wonder. Pagi Water Taxi dulu. Oh, Wish Wonderland. Water Taxi macam ni. Oh, taxi yang water taxi Kita pergi safari. macam bubuk tu kan? Lepas tu kita Kat mana Paris tu? Bukan Paris, bukan salah. Bukan, ni bukan under the Paris. Bukan. Tapi Itu dekat Paris. Venice kan? Oh, okey. Tahu tempat? Kita tengok. Semua kita tunggu. Tapi van ni awal ngam-ngam ke 7 tempat sampai dah. Memang on time kalau tak dalam Melayu. Bulan 3 tu kita stop. So, kita dalam perjalanan kita tunggu dekat destinasi yang dituju. Bye. How long this ni apa? Dalam. Dalam Audi. Audi bukan Allah tu lah. Oh, balik Panjang. Bukan dah kaki aku. YouTube aku tolong. Ya, shisha pada shisha. Tak boleh sebut. Oh, cantik. Ya, macam mana? Kita. 1, 2, 3. It's okay. May prime take picture. So, Nhắm. Wah, memang babi ponjai elok juga babi dia nak haram sekejap ni. Masa pun ada umur Putra sengit Putra. Serius. Putra sengit. Putra. Ana ni Putra. Sengit. Putra. Sengit ni. Putra. Sengit. Weh. aku ambil gambar. Putra sengit Putra. Salah kan ni. Tu lawak apa macam ni ni? Cara duduk tu, sebab tu duduk diam.
Pakcik, jatuh pakcik. Pakcik. Dia kira setiap aku saya dah rosak lah. Okey. Pakcik, jatuh. Dia memang relax je. Pakcik, berdiri. Ya. Bagi ada ni tangan. Aura. Jaga terbalik kapal mampus lagi. Jadi aku nak video. Aku rasa ikut jangan berapa. Nampak ikut sikit lah. Tak boleh buat apa. Memang hampa ruang waktu je ada. Macam berdiri ni tu. Aku kena diri. Ya, aku diri ya. Ha. Aku ambil gambar, sekejap aku airdrop kat hang pilih lah. Nah. Pakcik, nak lempak ni. Kita pergi di safari. Safari berapa minit daripada sini? Dalam 10 minit saja. Dekat-dekat saja. Tolong dah aku dekat sini. Macam mana naik tadi? Macam mana naik tadi? Rasa macam duduk atas ayak. Tak adalah best sebab dia memang kalau hampa tak mampu nak pergi ke Itali, better hampa main kat sini. Sebab dia sebiji macam sana, tenang lagi, best lagi. Nak pergi sana siap duit tadi. Cik, macam mana perasaan tu? Ya. Perasaan takut. Tapi tak ada cantik weh. Dia cantik gila. Muka macam wow tadi. Sangatlah, mestilah. Laki-laki tu banyak wow. Ha? Banyak wow. Boleh lah, biasa-biasa je. Jadi tanya dia tak mana nak ambil gambar elok apa semua, dia diam ya. Macam cakap dengan orang bisu. Aku boleh buat macam tu, senang buat duit. Aku pas ni. So kita nak bergerak ke safari, so kita jumpa dekat sana tau. Bye.